kita nak buka depan ni. Kat sini ada 8 skru saiz 10, kita kena buka. Dan kita boleh cabut dia punya bahagian kepala depan ni. Kita keluarkan needle bearing dia. Dan kita dah boleh tukar o-ring dia yang ini. Nampak ni? Dah keras. Jadi kita akan keluarkan dia punya sub saja. Kita tak akan keluarkan dia punya lip seal. Kita tak tukarlah yang ini. Nampak ni? Tentu saja. Dan dekat dalam ni ada satu lagi needle bearing, kita keluarkan, kita pakai balik. Jadi yang ini kita dah boleh buang. Jadi saya jumpa donor untuk kompresor ni. Jadi kita akan ambil dia punya bahagian depan. Tengok senangnya nak keluarkan benda ni. Macam tu je. Dan kita dah pun boleh tukar dia punya o-ring. Jadi untuk tukar dia punya lip seal pula, dekat dalam ni ada snap ring juga. Jadi kita buka dulu snap ring dia ni. Okay, kita terbalikkan macam ni. Kita gunakan soket 10 tadi. Kita masukkan dekat dalam tu dan kita ketuk dia keluar. Ada macam kapas dekat dalam tu. Atas ni kita boleh cabut dia punya kapas kat dalam tu. Dah ketuk tu kan, kita boleh tarik dia keluar. Nampak? Ini lip seal dia.